Okay, first time aku tidur dekat border. Aku siap tolong tutup pintu pagar hari ni. Banyak lah. Kau tengok. Kereta Malaysia pun start juga. Sebab apa? Lori dah tutup Leo. Malaysia tutup. Semua tak boleh masuk dah. Tidur dekat border, no man's land. Sana pun tak boleh masuk. Malaysia dah tutup. Lori tu daripada Malaysia yang paling last masuk. And then dia menyebabkan kereta semua dah tak boleh nak cross Thailand dah. Tak boleh nak keluar daripada Thailand. Start dekat situ. Dekat Malaysia pagar dah tutup. Aduh. Kau tengok yang belah sana pun ada yang nak masuk Thailand lagi. Masih sangkut lagi. Okey, pintu pagar belah Thailand pun tutup juga. Ni pintu pagar yang nak masuk Thailand. Yang ini pintu pagar nak keluar Thailand. Yuk, lori lah. Tergesa-gesa dah. Okay. Ada lagi kereta yang lepas. Lepas lah. Okay, ada lagi view. Tapi aku rasa siapa yang dah lepas masuk tu, tengah duduk kat immigration, dia akan start dekat ni pula, kat custom. Bila kat custom ni, pagar ni, tengoklah kalau diorang benarkan, diorang lepaskanlah semua tu. Kalau diorang malas nak layan, kau tidurlah dekat border, dalam border tu. Lepas tu barulah kau masuk ke danau. Macam sekarang ni, aku dah sangkut dekat depan pintu pagar keluar. Sebab dekat, diorang katalah, dekat immigration dalam sana tu tengah banyak kereta. Ni yang itu pun sangkut dekat pagar Malaysia. Tak boleh keluar daripada Thailand. Tak masuk Malaysia tu. Aku tak sure. Tapi kalau ikutkan kebiasaannya, immigration Malaysia akan habiskan apa yang ada dalam Malaysia. Yang itu kalau pagar dah tutup, dia bukan dalam Malaysia, dia luar Malaysia, dalam Thailand. Aku rasa tak tahulah dia benarkan kot. Tadi dia tutup terus tu. Sebab lori Malaysia nak masuk kan, nak masuk Thailand. Tutup habis dah. Memang tutup habis. So lori-lori ni tadilah yang dia ambil paling kanan sekali, blocking kereta semua, dan kereta tak boleh keluar.